Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah masuk minggu kedua bulan Ramadan, dan saya nak waktu Muzammil ini saya sering tafakur kembali korelasi ayat korelasi prakata atau prafasa dalam Al-Quran yang jadi favourite saya. Itu dari tengah-tengah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hanya kepada engkau kami pilih untuk mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan, bantuan atau jadi sumber ain. Korelasi dengan ayat 186 surah Al-Baqarah, kalau tak silap saya. Mereka tanya pasal daku, inni karib, sesungguhnya aku hampir. Jadi orang yang baca ayat itu akan sedar bahawa pencipta, Rabb, Tuhan kita yang mencipta segalanya, yang menentukan semua makan minum kita, kewujudan kita, kejadian kita, kesudahan kita, mengisytiharkan bahawa dia hampir, ini karib. Dan yang menarik ialah susunan ayat atau perkara kedua selepas itu. Kita perhati ini karib, lepas itu apa ayatnya? Iaitu aku memenuhi doa, aku memakbulkan permintaan. Memakbulkan, mana menjawab, membalas, mengunyah makna memberi. Tapi yang penting menjawab doa, kerana kita berdoa setiap hari. Kita minta dengan Allah, kita berdoa. Semua fiqah kita, semua perbuatan kita, semua amalan kita, dia ada doa. Semua majlis kita ada doa, dan solat kita ada doa. Assalamualaikum. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tunjuk bentuk yang sama. Hanya kepada engkau kami pilih untuk hambakan diri, menunjukkan daripada iyyaka itu lagi sudah karib, rapat. Bila kita rapat dengan orang, kekasih, kita tak pakai nama dah, kerana dia depan muka kita. Kita tak antara aku dan kau, me and you. Bila tengah berbisik kat telinga, kau, aku. Kalau jauh baru kita panggil, ya, wahai. Kita bagi nama. Tapi bila dah dekat, iyyaka, hanya engkau, kami. Iyyaka hanya engkau. Aku kepada hanya engkau. Yang tadi ini karib, yang ini itu sesungguhnya aku. Dia tak sebut sesungguhnya Allah, inna Allah. Dia tak sebut innahu, sesungguhnya dia. Inni. Dia tak ada jawapan yang lebih first party lah, lebih pihak pertama. Pihak ketiga bila sebut Allah, alhamdulillah, itu pihak ketiga. Untuk dalil nakliyah, pihak ketiga. Pihak pertama, iyyaka. Ayat sebelum tu Malik Yaumiddin, masih lagi pihak ketiga dinamakan dia Malik pada satu Yaumiddin. Tapi lepas itu ditukar pada first party, iyyaka, hanya engkau. Ini pun sama, hanya aku, sesungguhnya aku, maknanya hanya aku. Hampir. Lepas tu menjawab doa. Dan di sana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, memulakan doa. Hanya engkau kami pilih untuk sembah,
Dan hanya Engkau kami minta pertolongan. Mana? Berdoa lah. Kamu berdoa. Bukan nak bagi Allah apa-apa. Berdoa minta sesuatu. Bantulah saya. Cukupkan makan saya. Saya risau ni, bil ni. Harga barang naik ni. Pekerjaan saya ni. Anak-anak macam mana ni. Dunia macam mana ni. Kita meminta pertolongan. Hanya kepada dia. Ya. Dan dia dah jawab 186 tadi. Aku memenuhi, mendengar, menjawab, memakbulkan. Kita baca ayat tu. Lepas iyyaka na'budu wa nasta'in, kita minta dalam tu. Dalam Fatihah diajar kita apa sepatut minta. Umul Quran. Apa sepatut minta. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi, tanpa nama pihak ketiga. Tak ada nama Allah. Ihdina. Tunjuklah kami. Siratal mustaqim. Jadi keyword huda tu membagi kita clue lah. Dia bagi petunjuk jalan, bagi bintu, bagi isyarat. Ya? Jadi saya kagum dengan susunan ini. Itu yang saya selalu kata, matan dia membuktikan kewujudan Allah, dalil nakliyah, membuktikan kesahihan hadis Quran. Quran itu satu hadis atas lidah dia sahih, dan kematanan, itu kandungan dia. Bila awak baca, awak tahu itu benar. Macam awak jumpa satu kunci tanpa rujuk kunci lain, awak tahu itulah kuncinya. Macam mana tahu? Mestilah satu istimewa tentang benda kunci itu. Jadi keistimewaan yang saya jumpa ialah pada bentuk ayat-ayat macam ni. Saya pernah katakan bila saya mula baca Quran usia baru 18, bila saya jumpa Bismillahirrahmanirrahim, masa tu saya tak tahu Arab. Masih tak tahu Arab. Tahu sedikit, tak tahu langsung. Sekarang tahu sikit. Pada maksudnya, in the name of God, most gracious, most merciful. Bentuk ayat macam tu dah kagungan saya sehingga saya tahu ini Quran benar. Selepas gospel tak benar. Ya, ada tangan manusia. Saya tahu kerana saya hafiz gospel, saya hafiz Bible. Ya. Jadi dengan itu saya terus terbuka hati bahawa ini Quran kalam Allah yang ditunggu-tunggu, the word of God, the living word of God. Jadi matan, bila saya baca surah Al-Baqarah, zalikal kitab la raiba fi, itulah kitab, tak ada syak dalam dia. Dia mengagumkan. Dia matan dia berdiri atas sendiri. Berdiri atas, tak payah mukadimah, tak payah ditafsir lagi, tak payah diterangkan sebenarnya dia cerita apa. Boleh, bukan saya kata tak boleh kita baca asbabun nuzul, baca tentang ilmu harf dia, susunan ilmu munaksabah, tentang tajwid itu kemudianlah, maknawi dia, leksikonnya, taksonomi ke, semantik ke, dialektik ke, retorika ke. Tapi dengan dengar saja zalikal kitab la raiba fi, tak ada syak dalamnya, sure without doubt. Satu pengistiharaan yang terlalu yakin. Bila Allah tunjuk satu, menyatakan satu, tidak ada teragak-agak. Kita tak agak-agak, mungkin kot. Ya? Kita tak agak-agak. Tapi dalam ayat tadi, la raiba fi, apa? Huda, petunjuk. Untuk apa? Lil muttaqin. Untuk mereka yang takwa. Takwa maksud sedar. Bukan takut, takut tu khauf. Sama orang kata takut kepada Allah, takut. Dulu Kristian macam tu, Katolik nak takutkan orang, takut. Takut mereka sebenarnya. Ya. Pendeta, ya, padre, para asatiza, ustaz, manusia, makhluk. Rasul pun
dia nafikan perlu takut pada dia. Kerana dia bukan sumber kebenaran. Awak tanya pasal aku pun tak tahu nasib aku esok. Ada ayat turun. Nabi-nabi sebelum kamu dah meninggal. Dan kamu juga. Sebab menafikan kedatangan semula Nabi Isa. Dan memang itu bukan hadis Sahih Muslim Bukhari. Di hadis kononnya Ibn Majah, Abu Daud, mereka angkat dalam. Daripada Parsi. Daripada zaman Muawiyah. Lawan antara satu sama lain fahaman akhir zaman. Ya. Okey. Jadi balik pada, ini pentingnya ayat mengenai doa. Kerana kita sentiasa minta ke Allah lah. Dan Allah dah bagi formula dijawab doa tu. Iaitu panggil dia cara pihak pertama. Iyaka. Dina. Itu pengisytiharan tu. Hanya engkau aku minta tolong. Dan Allah kata, ini karib. Aku makbulkan permintaan kamu untuk tolong. Ada ayat lain sokong. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang takwa sedar tentang Allah, buka pintu baginya, datang rezeki, sumber, pertolongan dari arah tak duga. Ini sekali lagi, bila saya terbaca ayat surah At-Talaq 2 dan 3 tu, yang jadi masyhur sebab ayat 1000 dinar, gantung merata. Saya pun terbeli, orang jual khat kat saya terbeli ikat gantung kat dinding. Setiap kali lepas solat jemaah dengan anak-anak, saya akan selalu tolak kat sana, kata, mari kita baca ayat tu. Apa makna dia? Apa dua benda kita kena lakukan? Mereka akan jawab takwa dan tawakal. Dan apa tiga benda yang Allah akan balas? Buka pintu. Rezeki. Lepas tu, dia uruskan semua. Benar, dah berlaku dalam hidup saya. Bila faham betul-betul dan amalkan, Masya Allah, la quwwata illa billah. Allah beri jawapan. Banyaklah dalam sejarah hidup saya. Itu saya nak tulis buku. Belum lagi bila saya nak mati tu baru saya tulis lah. Ya? Untuk sebagai semangat. Tapi balik ayat tadi, bila Allah sebut ini karib, aku hampir. Dia bagi kita satu sains memahami soalan tadi yang kita kata, who is Allah? Saya tanya lah dari kecil lagi, who is God? Saya tulis dalam diary saya. Tuhanku, kalau kamu wujud, beritahu saya. Dear God, if you exist, saya tulis dalam diary saya umur 17. Bila krisis hidup berlaku, keluarga saya porak-poranda, ayah ibu berpisah, keadaan berdarah, dan saya bawa diri tak lama kemudian. Tapi saya buat doa tu kerana saya tak tahu mana nak pergi. Saya tak tahu siapa nak panggil, tak ada nama. Saya ikut Bible lah, God lah. Father lah kan. Tapi dalam hati saya tertanya, Tuhan ni wujudkah? Orang kata, ini bagi orang kafir lah ya. Orang-orang mu'alaf lah, dia tak tahu Tuhan lah. Itu pun salah. Tak ada siapa tahu Tuhan sehingga dia pergi mencarinya. Tak ada orang boleh terima ilmu. Nabi pun, dia pergi gua di Hira 40 malam kan. Ramadan kan. Ke berapa malam. Dia tunggu. Dia pergi cari. Dia usahakan. Dia tak boleh datang begitu saja. Orang kata Allah yahdi man tasya. Ada dua makna. Satu dia kata Allah pilih siapa dikehendaki. Allah bagi hidayah. Pilih siapa dikehendaki. Itu sebenarnya tak betul lah. Allah beri hidayah siapa yang kehendaki. Man yasha. Tak payah gaduh. Walaupun ambil maksud yang lebih popular tapi tak tepat tu, bahawa ikut apa Allah kehendaki pun bermakna kalau Allah tak kehendaki engkau tak berislam, tak beriman. Nampak? Bukan kerana ayah kamu lahirkan kamu, bukan. Man yasha, ikut dua maksud tu menafikan keturunan. Dan ia kan nak bunuhnya sendiri, dinas pun menafikan keturunan. Awak kena minta. Kata awak kena minta dengan Allah. Doa. Ada orang kata tak payah doa. Saya tak tahulah agama apa tak payah doa. Terutama Islam wajib berdoa kata. Doa untuk saya Ustaz. Doa. Itu pun satu hal. Minta orang lain doa untuk dia. Padahal ayat tu kata sendiri aku. Dan mereka tanya pasal aku. 186 surah Al-Baqarah tadi. Kena tanya pasal Allah. Ada tak anda tanya pasal Allah?
Macamlah kita jadi wakil Allah. Yes, did you ask about God? Saya ada tanya. Lulu ada tanya ke pasal Allah? Do you ask about God? Badar pun muncul. Apakah anda bertanya pasal Tuhan? Ada tak? Tak ada. Tak guna ayat tu. Tak kena. Code itu tak lock. Saya buat code. Kena lock the code. Lock the specs. Focus. So, awak tak tanya. Mereka tanya pasal daku. Sesungguhnya aku hampir. Ini karib. Jadi dia jawab. Aku hampir. Ini antara ayat yang bagi saya keyakinan dalil nakliah adanya Tuhan, kerana saya pernah tanya padri. Kalau Allah Maha mengetahui, Allah Maha kasih sayang, kenapa cipta neraka bagi aku hidup susah? Keluarga porak-poranda, bapa aku kaki mabuk, kaki judi, campur gangster. Hidup saya. Saya tanya padri. Saya lahir keluarga gangster. Saya mati gangster. Saya masuk neraka. Padri pun ni matematika ni. Tak boleh jawab. Dia hanya jawab kualitatif, bukan kuantitatif. Semoga Tuhan bagi, maha puji Tuhan. Tuhan buka hatimu. Ya, saya faham. Tapi itu bukan soalan saya. Bila saya jumpa Quran, pendek cerita, saya jumpa. Dalam surah Al-Baqarah, Allah jawab, kenapa jadikan khalifah? Bible tak ada. Cari dalam Bible. Kenapa Allah jadikan Adam? Bible tak ada. Dia ada itu bukan jawapan yang saya kendaki. Saya nak dia jawab soalan tadi. Kalau Tuhan Maha Pengasih, Quran pun lagi memuatkan Ar-Rahmanir Rahim. Al-Haq. Kebenaran. Bil Alim. Al-Alim, Maha mengetahui. Maha bijaksana. Dah tahu awal wal akhiru wal zahiru wal batin. Ada benda luar genggaman dia. Tak dia la khafun. Dia al-hayyul qayyum la taquduhu sinatu wala naum. Dia tak ada penat. Kita baru bangun. Dia tak ada penat. Ya? Dia tak ada tidur. Kita tidur, dia tak tidur. Jadi macam mana dia yang wujud selamanya, kita mati, dia tak mati. Dia hadir. Dia karib. Jadi macam mana Tuhan sedemikian, tak tahu jawapan tu. Atau tak boleh jawab. Atau tak logik. Kita akan guna akal kan? Ya, kita guna akal. Tapi dia jawab. Maknanya dia logik. Dia rasional. Quran Allah jawab. Bukan tak jawab. Bukan bagi mantra kamu meratib. Sudah. Tak ada. Quran itu Allah jawab. Kenapa dia jadikan Adam? Kenapa dia letak khalifah perkataan tu? Dia tak sebut Adam. Kami kendaki dia letakkan hamba kita khalifah. Malaikat pun memihak pada saya. Iblis pun memihak pada soalan saya. Pasal apa? Ini yusidu fil ard. Membawa kerosakan atas muka bumi. Lepas itu dia jawab pun cantik. Apa ayat dia? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Sekali lagi, dia tak sebut innallah alimun. Tak. Dia tak sebut sesungguhnya Allah. Tak. Dia bukan pihak ketiga. Kalau sesungguhnya Allah, itu malaikat bercakap. Sesungguhnya Allah. Allah tak ada sebut sesungguhnya. Faham? Kerana bahasa kita ni, bahasa makhluk. Bagi Allah yang hakiki. Bahasa itu dah sampai hujung. Ini a'lamu. Macam ini karib tadi. Ini a'lamu. Sesungguhnya aku tahu. I know. Dan terus macam sebut tadi. Matan dia. What you do not know. Itu memang naik bulu rumah saya. Saya kagum. Akhirnya ada jawapan. Siapa yang tak nampak kena dengar balik 15 kali. Tak payah dengar balik 15 kali. Tak akan faham. Sehingga dia merenung. Dalam konteks dia mencari. Macam saya. Tak ada jawapan ni. Bible tak jawab. Padri tak boleh jawab. Tak percaya saya. Jom you pergi. Awak pergi sendirilah. Saya dah puas dengan padri-padri. Ya.
Gereja, saya pergi banyak gereja tau. Brethren, Lutheran, apa lagi? Seventh Day Adventist, Mormon, apa lagi? Lutheran, Protestant, Katolik, mula sekali Katolik. Banyak Pentecostal, Calvary Church. Semua mazhab-mazhab Kristian. Saya pergi pada pokok. Sama juga bila saya memeluk Islam, saya pergi pada soalan pokok. Siapa Tuhan? Dan ada seorang imam, Imam Yusuf, dah meninggal. Mula-mula saya jumpa seorang imam Masjid Semabuk. Adalah imam pertama saya jumpa di ambang saya nak memeluk Islam. Ada perbualan yang cukup Allah pertemukanlah. Dia macam seorang tok guru kampung aja. Ya. Tapi ada sesuatu pada ilmu dia. Kerana soalan pertama dia tanya saya, dia kata, Daniel, saya masa tu nama Daniel. Nanti you tidur, you bangun malam, awak tanya dengan Tuhanmu. Tak kisah siapa Tuhanmu. Awak tanya. Tanya apa? Siapa engkau ke? Saya dah lupa soalan. Siapa engkau ke? Dalam lingkungan soalan itulah tentang Tuhan. Tanya Tuhanmu. Tuhan wujud ke apa? Saya dah tanya soalan itulah macam saya cerita tadi. Tapi seorang imam ada, seorang imam Masjid Semabuk tahun 79 sehingga 80-an dia ada lagi, dah meninggal, tua masa tu. Dikatakan dia ada ilmu tasawuf. Ada lagi lah saya boleh cerita tentang dia, mungkin dalam buku saya cerita terperinci, saya perhati dia lah. Dia mengajar budak-budak dengan lawak jenaka. Ada beberapa ungkapan dia yang dia biasa gunakan. Ya, itu membentuk pemikiran saya lah. Masa tu saya dah terbuka menulisan. Saya kata saya tak payah bangun malam, saya dah tanya. Dan saya bersedia untuk memeluk Islam lah. Tapi pada masa tu belum saya, Januari 12 saya pergi pejabat agama untuk mengucap secara rasmi lah. Belum lagi. Dan ambil nama Ridwan tu. Jadi, maksud saya, itu soalan pokok. Dan harus setiap manusia bertanya, siapa aku? Ia gak dan engkau. Ya? Dan ini soalan intim. Ini karib. Dia private. Antara dua kekasih. Tak boleh dicakap secara umum. Dan tak perlu umum. Dia sesuatu yang rahsia. Seolah rahsia lah, sebenarnya tak rahsia. Dalam Quran ada. Ya. Kenapa dijadikan khalifah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa kamu tak tahu. Dalam ayat pendek tu, dia banyak rahsia. Pertama dia guna bahasa tadi, aku dan kamu. Dan dia guna aku, dah sebut Allah, tak bagi nama ketiga, pihak ketiga. Jadi awak tak payah tanya, engkau siapa? Huwa, dia tu siapa? Maknanya dah tak ada hijab, dah ada siapa lain. Ini a'lamu, dan dia beritahu makam. Aku tahu, kamu tak tahu. Jadi orang yang kata dia boleh sampai nirvana, dia boleh tahu. Ya, di akhir tu dia ajak Adam nama-nama. Itu pun masih lagi tafakur. Apa itu nama-nama? Banyak. Ada banyak teori, banyak tafsir. Saya pergi cari semua. Saya tanya dengan Ustaz. Saya cari daripada AI. Banyak. Daripada yang kepada saya simple, kepada yang lebih mendalam, dia tentang meta, dia tentang kita panggil nama-nama itu isma. Dia mengenai konsep. Contoh kita namakan sesuatu kan. Oh, ni drone. Apa tu drone? Drone tu konsep. Dalam tu besi ke, elektronik ke. Banyak benda ada elektronik, besi. Tapi diberikan nama. Nama-nama segalanya. Okey, tak apalah. Itu konsep. Saya lebih minat dalam falsafah. Kerana falsafah tu usul. Why? Limada? Sebelum kita buat sesuatu, kita mesti tahu kenapa. Cucuk, kenapa? Belajar, kenapa? Hidup, kenapa? Mati, kenapa? Dia bukan tanya
dia tanya bukan, dia macam bangau lah. Dia mesti ada jawapan. Dia bukan tanya bodoh-bodoh lah. Ada orang dewasa makin bodoh dia punya soalan. Tanya bukan-bukan ya. Tapi dia tanya fokus. Kenapa jadikan limaza? Jadikan manusia ini. Kerana dia ada sebab. Dia yusidu fil ard. Dia bukan tanya kosong. Dan Allah jawab. Bermakna misteri itu sudah terjawab. Saya sampai sekarang masih mencari. Orang terkejut tau. Awak belum jumpa lagi ke? Saya nak tanya awak dah jumpa ke? Awak dah jumpa ke? Assalamualaikum. Kita heran kalau seorang dikatakan Muslim, dia bertanya pasal Tuhan. Sehingga dia malu tanya pasal Tuhan, dia pergi tanya pasal saya. Tanya dengan saya. Ramai orang Melayu tanya sama Apek soalan dia tak berani tanya pasal kepada ustaz. Kerana ustaz tu pun heran. Awak ni tak belajar ke sifat 20? Itu sangkaan manusia biasa. Dia sangka sifat 20 menjawab ketuhanan. Tidak. Bacalah sejarah sifat 20, bacalah sejarah Asy'ari Maturidi, 13 sifat Asy'ari, 7 sifat Maturidi, ada yang bertentangan. Ada yang jadi permasalahan yang diperdebatkan antara Mu'tazilah dengan Qadariyah, dengan Jabariyah, dengan Ibn Taymiyah. Ya? Jadi, soalan ketuhanan itu asas. Seorang budak dia tanya, mak siapa ibu saya? Kalau dia dah tahu, dia tak tanya lah. Tapi jangan anggap dia tahu. Dia lahir, dia perlu diberitahu. Masalahnya kita tak, bukan kata tak diberitahu, kita tak lalui proses pemberitahuan diri. Iyyaka na'budu wa nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, asas. Kalau tidak, tak guna kita baca Fatihah. Nabi buat apa nak baca Fatihah? Nabi baca tak Fatihah? Dalam solat, dalam setiap rakaat. Bukan saja baca, wajib baca. Nabi ada ke tak sembahyang, tak solat? Tak boleh. Dia wajib. Boleh ke tak wajib bagi dia? Tak boleh. Fatihah tu wajib. Iyyaka na'budu, dia minta tak? Minta. Nabi masih minta. Masih berdoa. Masih perlu bantuan Allah. Boleh ke dia sampai keadaan dia tak perlu Allah lagi? Mustahil. Ini bukan Islam dah. Tapi orang kurang fikirkan benda tu. Macam Imam Mahdi, orang sebut Imam Mahdi nak datang ni perang ni. Khurasan. Dia akan datang. Tapi mereka tak tahu lah Khurasan tu kat mana, berapa kilometer dari Hormuz, berapa batu you nak jalan. Sejarah dalam Quran semua tak ada magic. Nabi Musa kena jalan, kena lari. Muhammad pun kena lari. Kena bawa perisai, kena pakai pelindungan, kena buat persiapan. Tak ada dia tunggu lepas tu terbang mari. Tak ada. Kalau ada, bukan Quran, bukan Sahih, bukan pun Muslim Bukhari. Jadi itu sajalah saya nak kongsi pada waktu Muzammil ini. Sekarang datang semangat tu lah. Bila merenungkan, aku minta dengan Allah. Aku ada misi ni. Aku misi mau lawan ini. Mustakbirin, Tauhid, SPRM. Tapi macam mana ni? Awak kerusi parlimen pun tak ada. Jangan cakap kerusi. Undi pun awak tak boleh beli. Macam mana mau menang? Duit pun tak ada. Penyokong pun tak ada. Macam mana ni? Hawariyun pun tak ada. Tapi Allah ada, kita kata. So kita kena kenal Allah. You have to know Allah to see the secret. Jadi ini satu perjalanan jiwa. Dan bukan namanya Melayu yang berjalan ini. Bukan namanya Cina ke, nama dia Mu'allaf ke, nama dia Bani Israel ke, nama dia pengikut Nabi ke, Ahlul Bait ke, sahabat tabi'in ila yaumiddin ke. Nobody. Anybody. Everybody. Ada itu dalam jiwanya. Setiap, ada satu pepatah sufi. Jika Allah tarik hijab, orang paling kufur. Siapa paling kufur dalam dunia ni? Siapa? Netanyahu.
apa nama dia? Siapa paling kufur sekarang? Paling gelap. Bil pagar. Ini satu pepatah sufi ya. Jika Allah tarik skrin, apabila Allah tarik hijab daripada jiwa yang paling kufur, paling hitam, cahayanya akan butakan satu dunia. Ini bukan kata saya. Alangkah hebat kalau saya boleh berikan kata-kata baru dan original. Tak ada satu pun saya punya cakap original. Semua saya dengar daripada mursyid ke, guru ke, muqaddim ke, syekh ke, mudaris ke. Semua saya dengar lah. Saya tapis sendirilah. Ini antara favourite saya lah. Jika jiwa paling kotor lah, fikirlah paling amang punya lah. Tak ada guna punya lah. Allah tarik hijab dia. Itu yang sufi tu anggap setiap manusia itu ada kesucian, ada cahaya Allah. Dia punya adab tu. Itu pasal dia boleh tarik orang masuk Islam. Dia boleh tarik orang kepada Allah. Dia pandang, Syekh Sufi, saya pernah bertanya satu orang, what's your name? Kat England lah, dia orang England. Apa nama you? Oh, nama saya sekian-sekian lah. Nama orang putih lah. Dia kata, no, you are Abdul Aziz. Follow me. Terus dia masuk Islam. Dia nampak cahaya orang tu. Kita tengok orang kotor kan. Kecil. Budak. Apa ni? Kape. Tapi bagi seorang sufi, dalam kisah itulah, dia nampak kesian Allah. Ada pepatah lain, bahawa ada orang dia sayang Allah. Tapi ada orang dia tak sayang Allah. Tetapi Allah sayang dia. Oh, itu dia. Hebat dah. Oh, mungkin tak sayang Allah. Ada harapan dah pasal Allah sayang kau. Umar Al-Khattab, dia tak sayang Allah. Dia benci. Dia nak pergi pukul anak saudara dia perempuan. Dia dengar baca Quran. Tapi Allah sayang dia. Dan Nabi doa, hari ini berikan kami sama ada Abu Hakam atau Umar Al-Khattab. Dia tak sebut Abu Jahal. Kita yang sebut Abu Jahal. Ya, orang kata ada hadis ni. No. Saya tak terima. Saya terima itu hadis dah. Bagi kita hari ini sama ada Abu Hakam atau Umar Al-Khattab. Ini kepada saya hadis sudah ditapis oleh Cina Peh. Dia kena tapis. Macam saya sebut ayat Quran tadi, orang pergi tapis lah. Setiap ayat Quran saya baca tu, dia matan. Kalau tak faham, Ibn Rushd kata metaforika. Awak kena cari apa makna sebenarnya. Macam Imam Al-Ghazali lah. Bila dia baca Hakku Yakin, dia terduduk tau. Dia tak mengajar selama. Dia terdiam dalam kelas lah, berjam lah. Tak pelik ke seorang guru, pensyarah, ustaz, pasang mic. Lepas tu dia diam 1-2 jam. Imam Al-Ghazali, dia terdiam lah. Dia tengok perkataan yakin kan. Dia tertanya. Apa dia tertanya? Aku yakin tak? Oh, itu dia. Aku yakin tak? Itu dia. Lahirnya falsafah Hakku Yakin. Dari Imam Al-Ghazali. Ilmu yakin, ainu yakin, hakku yakin. Ihya Ulumuddin. Ya. Riyadhus Salihin. Siapa ada baca? Saya ada baca. Saya ada baca. Ada faham? Tengah faham. Tengah cerita lah. Baca 15 kali. Dia terduduk. Berhari-hari dia tak mengajar. Orang pelik, apa hal dengan ustaz ni? Dia muda, 20-an saja. Dekan. You see, Baghdad. Paling bijaklah Baghdad tu. Al-Hikam tu. Semua ilmu dunia Islam dan sains matematika masa itu. Falsafah tu. Paling tinggi lah, paling hebat lah. Pemenang hadiah Nobel. Sedunia. Baghdad. Dan Imam Ghazali, dekan tu. Dia boleh terduduk, terdiam. Soalan simple aja. Apakah aku yakin? Tanya diri sendirilah. Sekarang tanya diri sendiri. Aku yakin tak Tuhan ada? Tak ada orang boleh jawab. Sehingga dia sendiri pergi cari. Imam Al-Ghazali pergi cari. Rupanya abang dia belajar tasawuf. Ada pegang kitab. Dia pergi pinjam kitab tu. Dia pergi baca. Lepas tu, dia buat keputusan. Dia beruzlah. Tinggalkan Baghdad. Dia pergi, ada yang kata sampai Damas, Menara Putih kononnya lah. Beruzlah. Bertahun-tahun. Ke Baghdad, orang kata 3 tahun dia duduk ke menara tu. Beruzlah. Mengasingkan diri lah. Uzlah. Asingkan diri. Awak dekan lah. You chief mufti pun
Selut lah lu punya ilmu. Jangan tanyalah ilmu apa, tafsir ke bahasa Arab ke, ilmu munaksabah ke, ilmu huruf ke, asbab nuzul ke, mazhab ke, fiqh ke, tauhid ke, falsafah ke, dia tahu. Tapi dia pasrah bersatu soalan. Apakah you yakin? Okey, penuh ayat tu ialah dia tak yakin dia di akhirat esok dia dapat lepas dari neraka. Itu dia. Sampai dia terduduk tau. Yalah, kalau you sampai tak buat kerja, mesti benda drastik. Besar daripada dunia. Alamak, aku tak bayar rotek ni. Terduduk saya. Alamak, saya tak boleh dapat nafkah ni. Terduduk saya. Tak terduduk. Ini dia terduduk. Dia beyond question. So, kepada saya, bila kata ini karib, aku hampir, I am near, dan aku makbulkan doa. Itu dia. Baca lagi ayat. Doa apa, macam mana, syarat apa. Tapi kurang-kurang orang dah buka lu punya borang lah. Borang permintaan kau, dia dah buka, dia dah baca. Oh, okey. Oh, you ada minta. Okey. Aku ambil chop ni, nak chop ni. Kurang-kurang orang, lu rasa bahagialah. Itu penguasa ada buka lu punya file tau. Kalau tidak, campak aja file kau. Dia ada buka, dia ada pergi cari tau. Cari file saya. Buka itu file tau. Oh, lu ada minta Okey, aku tengok. Allah jawab. Bahawa dia jawab. Okey. Seronok jadi, kepada saya itu pokok. Itu soalan pokok. Setiap orang, tak kira siapa. Bangsa apa. Tak kira mana. Dia mesti melalui dalam hati dia persoalan paling pokok. Siapa aku? Siapa Tuhan? Dia bukan siapa dia lah. Huwa tu dia. Itu masih lagi. Huwa Allah itu masih lagi pihak ketiga. Dia ialah iyaka. Sekarang itu bila dah sampai krisis baru pergi cakap dengan Allah. Bila dah krisis. Lebih dari krisis. Entahlah apa krisis hidup kita yang Allah nak beri kepada kita sehingga okeylah, saya akan tanya soalan ni. Saya akan berdepan dengan kau. Make peace. Saya nak salim tasliman. Tu dia. Itu tak payah nirvana lah. Itulah nirvana. Bila sampai awak berdepan, awak letak. Tak tahulah keadaan solat ke, sujud ke, macam mana keadaan ke, macam mana dalam gua ke, dalam apa ke, tengah driving ke, tengah tidur ke, bangun ke, perang ke, menulis ke, bekerja ke, berseorang ke, berhibur ke, you tertanya soalan tu. Siapa aku dan engkau? Apa saya buat di sini? Saya masih sini ni, masih sini. Yang sementara, yang engkau selamanya. Kenapa? Itu soalan saya. Soalan pertama saya ialah why? Orang kata what? Nak tahulah tentang alam petala. Tahu pun tak sehingga atom ke, foton ke, quantum fizik ke, sampai itu alat-alat macam-macam lah, EUV, sampai itu chip lah, GPU, MPU, ARM, semua dah kaji lah. Saya tak concern, tak boleh habis kaji sampai foton, sampai quark, sampai field, particle. Semua dah kaji lah. Semua dah baca, tak ada benda baru nak baca dah. Dia sampai antara siapa kau? Selain kau. Ada tak? Dia yang kau tu ya. Dia tak boleh didefinisikan Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak boleh dikaitkan dia. Kepada Ibnu Arabi kalau sebut kau pun dah syirik. Kerana ada aku. Mana boleh dua ya? Dan dia bukan pentisma semua Tuhan. Dan dia bukan analah hak itu syaitan. Jadi macam mana tu? Mesti ada jawapan. Kita kena melalui proses tu. Dia bermula dengan tanya, siapa aku? Ini Syekh Sufi saya beritahu lah. Dari mana aku datang? Di mana aku sekarang? Ke mana aku pergi? Tuhan sudah mati. Itu kata Syekh tu di Copenhagen. Kerana mereka sana memang tak percaya Tuhan. Dia pun katalah,
Betul lah Tuhan sudah mati, tapi siapa kau? Itu dia. Dia berdakwah, beribu orang putih memeluk Islam. Di tangan Syekh Abdul Qadir As-Sufyadakawi, nama asalnya Ian Dallas daripada Norwich, Englandia. Berhijrah ke Morocco, Maghribi, memeluk Islam bawah tangan Syekh Muhammad Ibn Al-Habib dari Fes, Morocco, Maghribi. Ya. Dan dia kata, masa depan, tak boleh, itu banyak sangat ayat dia. Ya. Kita kembali pada asas. Okay? Jadi, siapa yang ikut perang-perang ni, ada dua teori lah. Profesor Zhang tu, dia meramalkan Trump akan menang, betul. Iran akan diserang, betul. Dan Amerika akan kalah. Saya siasat lagi. Dia ambil lagi bertahun-tahun. Amerika tak akan kalah dekad ini. Bertahun-tahun. Kerana you tak boleh keluarkan dolar. Tak boleh. Dolar ni ambil berpuluh tahun untuk keluarkan. Ada sebab. You kena kaji tentang financial system. Dia bukan kerana sistem saja. Kerana semua orang percaya dolar. Awak percaya duit rial. Awak percaya duit ringgit. Awak percaya duit rupiah. Awak percaya duit yuan. Renminbi. Awak percaya yang Rusia punya duit apa nama? Rubles. Tak. Dolar juga. Orang kata percaya emas. Kau pergi angkut lah. Berkilo-kilo emas lah. 1 gram. Kena tukar dengan dolar juga. Jadi, itu satu. Kedua, ketenteraan dia masih terlalu kuat. Dia banyak sangat sekutu. Dia banyak, Venezuela baru dia angkat. Berapa million ton tu dia sudah angkut lah. Senyap-senyap. Iraq lagi. Dia kontrol. Dia upper hand. Orang kata boleh kalah. Berdekad-dekad. Jadi Iran akan jadi macam Iraq lah. Kurdistan pun tengah masuk. Semua lah CIA dah masuk lah. Mossad masuk. Semua ini dunia lah. Dunia. Jadi apa umat Islam nak buat? Saya dah cakap dah. Bersatu. Tunduk ego. Bersatu. Tak nak. Kurdistan tu pun tempat kelahiran Salahuddin Ayyub lah. Dia boleh satukan orang. Tanpa persatuan, tanpa doa, satukan kami. Sekarang kat masjid doa apa? Selamatkanlah perjuangan di Iran. No. Allah satukan kami. Unite us. Doa dia pendek aja. Semua doa dalam Quran kan. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Inni qarib lahul mulk. Semua pendek aja. Satukan kami. Allafa baina qulubihim. Walkinnallaha alafa bainahum. Pendek aja. Tak lakulah doa pendek-pendek. Kalau dah bayar dia rumah banyak kan. Panjang lah sikit. Doa panjang. Sampai saya tak terikut. Okey, sekian saja. Nak pendekkan. Semoga engkau dapat kejayaan di bulan Ramadan ini. Awak bawa diri di mana kamu berada. Semua perancangan ada. Semua keperluan anda. Hanya Allah bisa menjawab. Semoga Allah anda mendapat kejayaan. Dan akhiri doa dengan cara Nabi Ibrahim minta. Rabbana innaka anta sami'ul alim. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Tuhan kami, jangan panggil ya, jangan panggil wahai ya. Tuhan kami, ini cara Nabi Ibrahim. Cari satu ya Rab, cari satu Allahumma, tak ada. Melainkan Yahudi Allahumma 5 tempat. Ya. Syirik. Tuhan kami, makbulkan doa kami, makbulkan permintaan saya ni. Apa awak minta? Apa yang minta? Sesungguhnya engkau maha dengar. Allah maha dengar, dia dengar ni. Dan maha mengetahui. Dia tahu. Dia know lah. Dia tahu semua lah. Sebenarnya semua dah susun dah. Bila kata Allah merancang. Sudah rancang, bukan Allah tengah rancang di Iran. No, salah. Orang kata Mu'tazilah. No. Filoh mahfuz lagi. Pena sudah angkat. Itu dawak sudah kering. Semua sudah diketahui. Tak ada luar lingkungan ilmunya. Okey. Sekian. Allah Imam mengetahui yang penuh rahmat dan saya tak layak untuk memberikan kata. Saya tak layak. Saya fakir, miskin. Assalamualaikum.